Aku lapar. Aku nak makan. Tolong aku. Assalamualaikum guys, selamat datang semula ke Cerita Hantu, kisah yang kau tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Hai guys, selamat datang semula ke Cerita Hantu, kisah yang kau tak tahu daripada K Studio. Hai semua, apa khabar? Sihat ke? So, pada mereka yang masih lagi menyambut Hari Raya Aidilfitri, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin kepada semua viewers K Studio. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala sokongan dan support yang telah korang berikan sepanjang perjalanan ke dalam K Studios ni guys. Jadi kepada mereka yang baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification dan share video ini kepada semua rakan-rakan seram seekers anda. Untuk video hari ini kita ada dua cerita baru, iaitu cerita tentang perjalanan pulang ke kampung dan juga gangguan semasa melahirkan. Jadi apa tunggu lagi? Ambil segala makanan korang, popcorn, biskut, kuih raya segala bagai, duduk depan telefon korang, pasang earbud dan jom kita menyelusuri kisah seram untuk hari ini. Jadi kepada mereka yang belum lagi menonton episod lepas, make sure korang tengok di page K Studios, ok? Jadi untuk cerita yang pertama, Kai akan bagi tajuk dia sebagai Gangguan Balik Kampung. Cerita ini dikongsikan oleh kawan Kai yang bernama Safwan, dan cerita ini berlaku sewaktu masa dia nak balik kampung sebenarnya. Okay, jadi pada hari tu dia kerja half day, dan untuk tahun ni dia punya turn untuk cuti raya lah. So kat tempat kerja Kai ni kita orang membuat satu sistem di mana kalau tahun ni kau dah balik, tahun depan kau tak boleh balik, kita akan bagi orang lain pula balik. Dia bergila-gila lah, sistem bergila-gila supaya semua orang dapat merasa balik kampung. Jadi si Safwan ni pada masa tu dia kerja half day dan dia balik pada pukul 2 petang. Jadi dia ni bujang, so tak ada anak bini lagi. Jadi barang-barang dia semua dia dapat siap-siap, dia masuk dalam bonet kereta dia, dan bila habis je waktu shift bekerja dia pun terus gerak untuk pulang ke kampung. Jadi Safwan ni dia tak menggunakan mana-mana jalan tikus, dan dia menggunakan lebuh raya iaitu highway sendiri guys. Jadi masa dalam perjalanan dia lalu kat lebuh raya apa semua, keadaan agak jam, ada banyak kereta yang di mana banyak yang dah start pulang kampung dan sebagainya. Dan pada jam 6.45 dia berhenti dekat satu R&R dan mula untuk bersihkan diri dia dan solat, makan, solat isyak dan berehat sekejap. Dan lepas daripada solat isyak tu baru dah dia bergerak untuk meneruskan perjalanan dia pulang ke kampung. Jadi dia cakap dengan Kai masa tu dia gerak balik lepas daripada waktu rehat tu dalam pukul 9.40 malam lah, macam tu lebih kurang. So lepas tu dia pun start kereta, baca bismillah, baca apa yang patut dan teruskan perjalanan. Jadi masa tu guys, dekat highway memang agak jam dan memang ramai gila dan banyak gila kereta yang lalang. Tapi apa yang pelik lepas tu adalah bila si Safwan ni masuk ke satu jalan raya, tiba-tiba keadaan menjadi sangat-sangat lengang. Kereta yang banyak tadi tu berkurang sedikit demi sedikit dan jalan raya tu start lengang. So Safwan macam, oh ini adalah aku punya hari yang bertuah. Sebab apa? Aku balik jalan clear, aku boleh tekan minyak aku boleh sampai kampung aku cepat. Dia cakap macam tu. So dia pun teruskan perjalanan dia, pasang lagu raya apa semua dalam kereta, tekan meter minyak tu, kejap dia tak tekan, kejap dia tekan. Teruskan hati dia sebab tak banyak kereta dalam hari time tu. Tapi bila dia melalui satu kawasan ni yang ada banyak pokok-pokok dan sebagainya, ini membuatkan bulu roma dia naik. Jadi apa yang dia cakap dengan Kai adalah masa dia lalu kat kawasan ni, dia ternampak satu benda dekat tepi jalan. Dan apa yang dia nampak ialah dia nampak
ada satu sosok tubuh sedang berdiri, tapi yang peliknya dia berbungkus dengan kain putih. Ya guys, itulah dia gula-gula kapas yang sangat famous. Jadi dia nampak benda tu, tapi masa tu dia fikir macam benda tu hanyalah satu ilusi, dan mungkin sebab dia terlampau penat. Jadi dia macam endahkan benda tu dan teruskan perjalanan lagi. Dan bila dia dah gerak jauh sikit pada kawasan tu, bila kat kawasan ni sampai, benda tu ada dekat situ pula. So dia macam, takkanlah mata aku ni problem, takkanlah aku ni penat. Aku memang penat, tapi takkanlah sampai aku berhalusinasi macam ni kan. So dia masih lagi tak percaya yang benda yang mengikut dia tu adalah bungkus ataupun gula-gula kapas. So dia masih endahkan lagi, dan bila kali ketiga dekat tepi satu lagi jalan raya ni dia jumpa lagi benda tu, dia dah start macam okay, ini bukan satu mimpi, ini benda real dan dia ada dekat situ. So daripada lagu rock, lagu raya semua sebagainya tu, dia tutup, dia pasang surah Ruqyah. So sebenarnya guys, kalau korang buat kereta, tak patut pun buka surah Ruqyah tu kuat-kuat. Sebab apa? Kita lalu kawasan hutan, kawasan-kawasan yang Bukit Bukau semua kan, itu adalah kawasan dia. So kenapa kita nak mengganggu dia? Itu macam kita dah mengganggu dia tau. So apa yang Kai pernah dengar adalah orang cakap dengan Kai, kalau boleh, kalau kita macam lalu satu kawasan tu macam ada nampak benda atau macam ada gangguan, cukup sekadar kita baca dalam hati supaya kita punya pendinding diri. Itu saja, sebab kita dah melalui kawasan dia, bukan dia datang kawasan kita. Alam lah, itu yang apa Kai dengar. So dia buka surah Ruqyah, dia teruskan perjalanan. So bila dah agak jauh apa semua, dia dah tak nampak lagi dah tu bungkus tu. So dia macam alhamdulillah, tak ada dah benda mengikut aku. So dia pun bawa kereta macam biasa, walaupun perasaan dia masih takut lagi, masih lagi takut. So meneruskan perjalanan lagi apa semua, lepas tol dan sebagainya. Tiba-tiba bila dah dia nak dekat dengan exit dia tu, ada 1-2 kereta daripada arah bertentangan high beam dekat dia. High beam. So dia macam pelik, kenapa kereta ni duduk high beam kan, kat depan tu ada roadblock ke apa ke? Tapi kalau ada roadblock, kenapa dia tak nampak ada macam kereta berhenti direct kan? Dan kenapa waktu-waktu macam ni, dan waktu tu dah pun dekat pukul 12 sebenarnya. Dan dia macam pelik, ada apa ni? So dia pun macam tak fikir panjang dan tak nak fikir benda yang bukan-bukan, sebab dia dah nampak benda yang bukan-bukan tadi. So dia tak expect akan ada benda lain yang akan ganggu dia. Tapi dia salah. So masa tu ada satu kereta ni melepasi dia, dan kereta tu perlahan-lahan melepasi dia, pandang dia, bagi signal dekat dia macam ni. Lepas tu kereta tu pecut. Dia macam kata ada benda dekat atas kereta kau, cuba tengok. Dia kata macam tu. So dia dah macam Allahu Akbar, apa benda pula lagi yang ikut aku ni. So masa tu dia tak berani lagi nak tengok. So dia cuma tengok daripada sisi cermin kereta dia, tengok macam, kan cermin kereta tu kan macam boleh nampak bahagian tepi kan, tapi dia pusingkan sikit supaya boleh nampak bahagian atas. So bila dia tengok bahagian atas tu, dia nampak ada satu kain berwarna putih sedang berkibar-kibar di atas bumbung kereta dia. Pada masa tu dia cakap, hanya Allah saja yang tahu betapa takut dan menggigilnya dia masa tu. Dan dia kata kalau dia tak boleh nak control time tu, barangkali dia boleh accident sebenarnya. So dia kuatkan semangat dia, dia macam tutup semua tingkap, pasang balik surah tu dan masuk exit dia. Dan masa dah masuk exit tu, dia ada kawasan kampung. Dan masa tu dia tengok lagi kat tingkap, kat bahagian cermin sisi dia tu, dan tengok benda tu masih lagi ada dengan dia. So bila dia masuk satu lorong rumah ni, dia berhenti. Dia dah tak fikir dah benda tak kereta tu. Dia terus keluar daripada kereta dia, keluar, tutup pintu, tak pandang belakang, ketuk rumah, Assalamualaikum. Dan bila pintu rumah tu terbuka, ada satu pakcik ni kata, kenapa datang rumah pakcik malam ni kan? So dia kata, pakcik boleh tak saya nak tumpang tidur kat rumah pakcik malam ni? Dia kata kenapa? Saya kena gangguan masa saya balik tadi. Oh, ya ke? Tak apa, masuk. Alhamdulillah lah pakcik tu tak fikir ni dia perompak kan. So bila dia dah masuk dalam rumah, dia cuci kaki apa semua, duduk atas meja.
Pakcik tu buatkan dia air, dia pun ceritalah dengan pakcik tu apa yang jadi. So nama pakcik ni bukan nama sebenar, nama pakcik Jamil. So pakcik Jamil ni kata apa yang jadi nak. So si Safwan ni pun ceritalah kat pakcik tu daripada A sampai Z apa yang dia nampak dan sebagainya. Lepas tu pakcik tu pun kata, oh biasanya dekat kawasan highway tu dan juga dekat kawasan-kawasan tu memang ada benda sebenarnya, dan dah ramai pun kena kacau. So dia kata tak apalah, anak bermalam dekat rumah pakcik, besok pagi-pagi baru balik. So malam tu si Safwan ni dia tak boleh tidur dengan tenang, dan dia macam rasa takut tu masih ada lagi dalam diri dia tahu, sebab dia tak pernah nampak benda-benda macam ni dalam seumur hidup dia. So pengalaman yang dia kena ni merupakan pengalaman yang sangat berharga, dan dia minta sangat-sangat janganlah jadi lagi benda macam ni masih nak balik kampung. So keesokan paginya tu Safwan dah bangun, dia dah solat subuh apa semua, dan dia tinjau kat kereta dia, Alhamdulillah tak ada apa-apa. Dia pergi kat kereta dia ambil baju dia mandi, salin baju dan sarapan dengan pakcik tu, dan barulah dia bergerak pulang, dan Alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan lagi yang dia kena, dan dia sampai kampung dia dengan selamat. Jadi guys, Safwan kata dengan saya, lepas ni kalau korang nak balik kampung, make sure korang tak balik seorang-seorang lah. Bawalah member seorang. Kau carilah mana-mana member kau colek sekejap, kau ajak teman balik kampung. Macam tu lah. Kalau Kais ni bukan tak berani kot nak agak seorang-seorang naik kereta. Seriously, malam-malam macam tu tak kot. Alhamdulillah lah kampung semua dekat-dekat, so tak merasalah benda-benda macam tu. Kalau Kais nak keluar pun biasanya Kais akan menggunakan public transportation. So apa? Satu, murah, dan dua, I boleh tidur. Tu je. Simple as that. So Safwan kata lepas ni memang dia akan balik berdua lah, dia takkan balik seorang-seorang lagi. Cakap itulah dia pengalaman yang dikongsikan oleh Safwan semasa dalam perjalanan dia pulang kampung. Jadi macam kata pesan tadi, kalau korang berada dalam situasi yang macam tu, kalau boleh jangan pasang ayat ruqyah, just baca dalam hati. Kaya pun cakap benda yang sama dekat Safwan, baca dalam hati sebagai pelindung. Sebab apa? Kita masuk kawasan dia, bukan dia masuk kawasan kita. Wallahualam bisawab. Itu apa yang dikatakan oleh Kai, tapi cubalah, insyaAllah baik-baik sahaja. Jadi itulah dia cerita yang pertama tentang gangguan pulang kampung. Okay guys, untuk next ni pula, cerita yang kedua ni, cerita yang dikongsikan oleh Kai, oleh kawan Kai masa dekat tempat kerja Kai sendiri. Dan cerita ni Kai panggil sebagai tong sampah berdarah. Okey, jadi cerita ni diceritakan oleh sahabat kerja Kais ni yang bernama Akmal. Dia merupakan seorang pekerja lah dekat situ. Kan tak boleh nak mention sangat dia kerja sebagai apa. Dan masa tu dia ditugaskan di tempat wad bersalin. So pada malam tu merupakan malam dalam hari raya ke-4 ke-5 macam tu, dan dia bertugas waktu malam, dan masa tu tak ramai staff yang ada. Jadi dia berada dekat ruangan bersalin yang di mana ada satu bilik untuk proses bersalin tu, dan ada segala barang-barang equipment apa semualah. Dan pada masa tu dia bekerja pada shift malam dan ditemani oleh seorang lagi kawan dia yang bernama Taufik. So Taufik dengan Akmal ni dia bertugas kat situ, tapi Taufik ni kerja shift petang, meaning that dia akan balik pukul 9, yang si Akmal ni akan stay sampai pagi besok. Dia double lah kiranya. Dia kata dia buat double sebab tak ramai orang time tu yang kerja. So pada malam tu tak banyak sangat kes, dan macam si Akmal ni dengan si Taufik ni just relax, macam buat tak tahu, buat dono je apa semua, and then just tunggu kes masuk lah. So diorang lepak-lepak sambil minum apa semua. Dan pada pukul 10 tiba-tiba diorang dapat panggilan kecemasan daripada telefon diorang yang mengatakan bahawa ada patient yang nak bersalin, dan diorang akan datang ke bahagian bersalin lah, ke bilik bersalin tu. So diorang ni kena siapkan segala equipment dan bahan-bahan apa semua untuk bagi menjalankan proses bersalin tu dengan lancar. Dan masa tu ada specialist yang handle lah. So bila pesakit dah sampai, diorang dah enter apa semua, dan diorang pun masuklah ke OT room ataupun ke bilik bersalin tu. So bila dia masuk je dekat bilik bersalin tu, dah prepare apa semua dan sebagainya, dan mulakan proses untuk bersalin ke patient tu. So masa dia tengah dalam bilik tu, tiba-tiba si Akmal ni macam dapat merasakan satu perasaan yang tak berapa nak sedap. Macam ada benda yang sedang memerhatikan diorang daripada bahagian luar. So kalau korang nak tahu, bilik bersalin tu dia ada cermin tau. Yang cermin tu korang boleh nampak bahagian dalam. So daripada luar korang boleh tengok ke dalam. So korang boleh tahu apa yang diorang tengah buat kat dalam tu lah. Kiranya kalau macam ada student yang macam baru nak belajar, diorang boleh buat observation kat situ.
So masa tu si Akmal dapat merasakan macam ada seseorang ataupun sesuatu sedang perhatikan mereka daripada bahagian luar tu sebenarnya. So mula-mula dia macam pandang lah, tengok-tengok apa semua, tapi tak ada apa-apa. So dia macam mungkin, oh ni mungkin perasaan aku je kot, tak ada apa-apa pun sebenarnya. So lepas dalam 2 jam macam tu dalam proses tu, Alhamdulillah bayi selamat dilahirkan dan bayi sihat, ibu dia pun okey dalam keadaan lemah. Diorang pun kemas-kemas apa semua. So bila patient dah siap untuk ditolak keluar balik, so si Akmal dengan Taufik ni kena bersihkan bilik tu sebab bilik tu dah penuh dengan segala air, segala darah semua dalam tu lah. So lepas dia habis sesi bersalin tu, diorang kena make sure yang bilik tu kemas untuk next punya patient masuk. So si Akmal dengan si Taufik ni pun startlah kemas, bersih-bersih, mop, basuh segala equipment, basuh segala darah dan apa semuanya. So bila dah siap, si Taufik ni pun balik ke rumah kerana shift dia dah habis. So kata, okey lah Akmal, aku balik luar, kau boleh seorang-seorang kan, kalau apa-apa nanti kau panggil lah Cik Adnan ada kat dalam tu, dia seorang lagi standby lah, tapi dia dekat bahagian dalam. Okay, no problem, thank you lah. So si Taufik ni pun balik. So masa tu tinggal lah si Adnan dengan si Akmal. So si Adnan ni ada dalam bilik, so si Akmal ni kat luar tengah duduk standby lah. So masa dia tengah duduk lepak-lepak tu kan, tiba-tiba out of nowhere dia dengar bunyi macam ada orang tengah selongkar tong sampah. Okay, so dekat dalam kawasan tempat kerja ni, dia ada banyak tong sampah tau, dan dia ada 2 tong sampah. Satu tong sampah besar, satu tong sampah kecil. So masa tu bunyi tong sampah yang si Akmal ni dengar adalah daripada dalam bilik bersalin tu. So si Akmal ni pun macam pelik, Taufik dah balik dah, so tinggal aku dengan Cik Adnan je, takkan ada orang lagi kot. Budak-budak yang bawa pesakit masa tadi pun dah gerak dah, tinggal aku je ni. So dia pun macam mula-mula rasa takut, tapi dia beranikan diri in case kalau macam ada orang yang tak sepatutnya dekat situ masuk ke kawasan tu. Pergilah dekat bilik OT tu nak tengok apa benda yang bunyi tu. So bila dia lalu dekat bahagian luar tu, dekat kawasan cermin yang bertengok bahagian dalam tu, dia tengok tak ada apa-apa benda yang bergerak pun. So dia macam pelik lah, apa benda yang bunyi tu. So dia macam okey lah, dia nak tutup lah api dalam bilik tu, sebab tadi dia tak tutup lepas dah habis kemas semua tu. So bila dia buka pintu, dia tutup je api, and then bunyi tu datang lagi dan semakin kuat, dan macam benda tu betul-betul dekat depan dia je sebenarnya. So si Akmal ni ikan diri untuk buka lampu, dan bila dia buka, apa yang dia nampak depan mata dia adalah ada satu makhluk berwarna hitam sedang selongkar tong sampah tu. Badan dia berbulu dan dia agak besar sebenarnya. So si Akmal ni masa dalam keadaan tu, dia macam agak terkejut. Dia macam, apa yang jadi sebenarnya ni? Apa benda ni? Apa yang aku nampak ni? Benda ni real ke apa? Ke aku berhalusinasi? So dia macam tak tahu nak buat apa time tu. Dia macam terkaku. And then bila dia nak baca apa-apa surah, mulut dia tak boleh bergerak, dan badan dia jadi keras. Keras sangat-sangat. So tak tahu macam mana tangan dia ni automatic off balik lampu tu. Dan bila dia on balik, benda tu bangun, pusing menghadap si Akmal ni. Dan apa yang keluar daripada mulut lembaga ni adalah, dia bercakap, Aku lapar. Aku nak makan. Tolong aku. Sambil pandang tepat ke arah si Akmal ni, member terus menjerit berlari pergi bilik si Adnan tu, ketuk-ketuk. Sekali si Adnan ni buka pintu, kata, Kenapa ni? Dia macam menggigil lah, dah takut dah ni. Tolong, ada benda, tolong aku takut. Cakap apa benda? Cakap ada benda dekat bilik OT tu, ada benda. So si Adnan ni macam, budak ni kenapa? Si Adnan ni pun tarik si Akmal keluar daripada kawasan bilik bersalin tu, terus pergi kaunter depan. Dekat sana ramai orang tau, dia letak kat situ. Lepas tu macam diorang tanya lah, kenapa ni, apa jadi?
So si Adnan ni pun kata dia kena kacau tadi. Cakap oh lah ya ke, kejap-kejap aku panggilkan ustaz untuk datang tengok dia. So dia pun panggil satu ustaz ni. Satu ustaz ni bekerja dekat kita orang punya tempat kerja lah, yang dia memang ditugaskan untuk kerja kat situ. So ustaz tu pun datang, bacakan sikit air, bagi minum, bukan sikit kat muka dia, and then ustaz tu kata dia suruh rehat. So Sakmal tak berani nak pergi mana-mana. So dia tidur kat kaunter depan tu sampai pagi besoknya. Alhamdulillah malam tu tak ada lagi pasien lain yang nak bersalin. So si Adnan dengan Sakmal lepak kat situ sampai pagi besok, shift baru masuk, dan lepas subuh barulah diorang pergi balik ke bilik tu. Bila diorang pergi balik dekat bilik bersalin tu, diorang tengok dekat bahagian operation theater tu, maksudnya dekat bahagian bilik bersalin tu, semua okey kecuali tong sampah besar tu dah terbalik dan penuh dengan darah, dan sinki diorang pun berdarah-darah. So diorang pun kemar-kemar apa semua, and then balik dan rest kat rumah. Dia demam selama 2 minggu guys. 2 minggu dia demam dan dia tak masuk kerja time tu. Jadi untuk mereka yang bekerja macam bidang-bidang macam ni, gangguan dekat tempat ni memang kita tahulah memang sangat-sangat besar. Just prepare yourself. Dan Kai sendiri pun wallahu alam, Kai pun tak boleh nak cakap sebab apa, kita cuma mampu untuk dinding diri kita sendiri, insyaAllah. Sebab bila bekerja tempat-tempat macam ni yang melibatkan darah dan sebagainya, mungkin boleh mengundang lah benda-benda yang di sebalik mata kita tak nampak ni. Dan itulah apa yang jadi, yang dia ceritakan dekat saya. Dan sehingga hari ini dia tak berani lagi nak kerja seorang-seorang kat bilik bersalin tu. At least dia kata kena ada 3 orang atau 4 orang dengan dia, baru dia berani, dia kata. Dan itulah dia cerita tentang tong sampah yang berdarah. Okey kan, jadi itu ada 2 cerita untuk minggu ini kan. Nak minta maaf sebab tak pernah upload pada hari yang Kai janjikan. Nampaknya tak berjaya, tapi tak apa, kita akan cuba lagi untuk jadikan benda tu normalize. Tapi Kai akan pastikan setiap minggu akan ada 2 video untuk korang semua subscribers kesayangan K Studios. Okay, so kepada mereka yang belum subscribe lagi, tolonglah subscribe, turn on bell notification, share video ni kepada semua rakan-rakan salam cikas anda. Dan kepada mereka yang ada cerita yang nak dikongsikan dengan K Studios, korang boleh je email di kaiaudio@gmail.com ataupun WhatsApp je kat nombor di bawah. Jangan risau, Kai akan baca dan Kai akan ceritakan baik cerita tu dekat dalam salah satu episod K Studios. Jadi kepada mereka semua, stay safe, selamat menyambut Hari Raya, dan ingat, seram tu ada di mana-mana. Okay guys, kita jumpa lagi untuk next episode yang akan datang. Bye bye, Assalamualaikum.